Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Jeng nak main dengan adik Jeng seperti biasa. Kita orang nak cubakan tamatkan Rusty Rough. Sorry guys, video semalam aku tak dapat tamatkan game tu. Betul-betul susah. Tadi aku dah cuba main pun betul-betul susah lah. Betul-betul susah aku cakap. Betul-betul lah, korang main pun susah je, itulah aku cakap. Okay, jom kita masuk ke gamenya. Alhamdulillah, suara aku sekarang ni dah okey sikit sebab aku pakai earbuds untuk biar korang lagi dengar lah suara aku. Okay, aku nak cuba tamatkan Rusty Rough ni. Kalau aku tak dapat tamatkan, sorry lah guys. Oi, jomlah dia duduk apa lagi kat situ. Sorry guys kalau aku tak dapat tamatkan Rusty Rough ni. Okay, seperti selalu yang aku cakap setiap video aku, kalau korang nak main bersama aku ataupun korang nak request game yang korang nak aku main, korang boleh komen username korang dekat korang komen username korang dekat komen ataupun request game dekat komen. Kalau korang nak lagi cepat, korang pergi kat TikTok aku, korang komen username korang. Kata, Jeng nak main sekali boleh, tapi Assalamualaikum dulu lah guys. Jangan terus Jeng lah, terkejut aku kan. Aduh, bak peluru tu. Okay, masa Jeng nak buat kapal ni agak lama, jadi korang jangan risau, Jeng akan skip. Okay, nanti Jeng tunjuk balik kapal Jeng. A few moments later. Okay guys, Jeng dah siap buat kapal. Jeng kita room tour je. Inilah dia, Jeng baru main game ni. Tadi tak ada perlu sangat. Kapal biasa-biasa je. Janji tutup je guys. Okay, ni Jeng dah nak land. Jeng tunggu adik. Dah. Kita tunggu adik Jeng sekejap guys. Dah. Dah ke belum? Dah. Okay, sabar guys. Jeng nak lekat ni tapi ada kayu balak ni stable pula. Aduh. Okay, kita dah lekat. Dan kita tinggal tunggu float. Okay, kita naik guys. Jeng akan cuba tamat game ni. Kalau Jeng tak berhasil, mungkin Jeng akan cuba lagi. Ya Allah, ni kenapa lag ni guys? Jeng selalu lag lah guys. Pelik. Dia kenapa lag guys? Dia macam jalan sendiri. Tak lah, Jeng. Okay, kita tunggu hujan dulu. Dah hujan, kita belayar lah. Tunggu apa? Oh, jom kita belayar. Tengok adik kalau ada kapal. Untuk pengetahuan korang juga, game ni game baru, dan kalau kita nak tamatkan game ni, kita kena sampai minta 7,000 ataupun 8,000. Tapi Jeng tak pernah lagi lah sampai 7,000 dan 8,000. Paling tinggi Jeng pernah sampai 6,000 lah. 6,000 tu kita orang mati sebab kena brutal tu. Terang. Jadi susah lah. Susah bagi kita orang. Kita kena di kapal guys. Kita kena lawan. Kita kena banyak lawan kapal sebab dia tu semua ada looting. Looting tu semua berguna. Mantap, adik Jeng yang pergi pantai. Aduh dia ni. Jeng buat apa guys? Jeng buka kotak je lah. Buka kotak, ambil. Ni Jeng dapat lantern guys. Lantern juga benda yang paling berguna dalam ni. Dan bandage pun sama guys. Sebab kalau korang mati ataupun korang punya nyawa tu sikit, korang boleh isi nyawa guna bandage. Tapi macam Jeng takkan guna bandage untuk isi nyawa Jeng. Terkadang je Jeng guna. Sebab bandage ni kalau mula-mula susah dapat. Gitu lah, korang kena
Kalau banyak bandit tak apa. Tapi kalau memang korang sikit bandit tu, susah lah untuk korang bagi geng lah. Sebab adik geng ni jenis suka maju. Kalau geng tak ada bandit, memang susah lah cerita dia. Memang kita orang boleh auto defeat lah. Kita banyak lah. Okay, macam korang tengok depan ni ada musuh jadi kita berhenti sikit je. Nampak musuh tu? Oh, sebelah ni tu. Jengik ke depan. Tapi depan pun ada. Ada looting kan? Maju dapat. Okay, depan ni macam musuh je. Depan ni jeng rasa ada musuh sebab kalau kapal macam orang panggil apa, Point Nemo kan? Point Nemo ni selalu ada musuh. Tu macam cakap ada musuh. Dia dah tahu dia apa? Sorry guys, Jeng punya info ni macam lag-lag. Susah sikit bagi Jeng nak main ni. Oh, ada kapal on the way kat kapal Jeng guys. Dia kena lawan ni sebab dia pun minta kan. Depa datang kita layan je lah. Okay. Oh, gila. Okay, biar adik Jeng ambil dulu. Oh. Okay. Jeng kita gerak lagi guys. Okay, mantap. Kau buang bandit tu. Dia suruh Jeng ambil guys. Alamak, ngelag lah guys. Ngelag. Oh, okay, dah dapat dah. Jeng ambil Yoka je. Ngelag, adik kau ngelag. Dia ngelag kejap ada sorot kat. Sorry guys. Ambil ni. Gila. Okay dah. Depan ni pun nak buat gaduh. Mana guys? Jeng tak nampak. Oh gitu. Belakang ni. Belakang ni ada. Belakang ni kalau dah habis dah. Kau gerak. Lag betul ni guys. Kalau dah surut dah. Okay. Waktu surut lah. Bagi Jeng waktu yang sangat berguna. Sebab waktu surut ni orang boleh buat macam-macam korang nak. Sebab ada banyak barang sebar tengah ni. Dia bagi Jeng nak berguna lah waktu surut ni. Kita dapat ship ni. Yang ni kita leading ke belakang. Untuk pengetahuan korang lagi, Jeng hari tu main betul-betul dia serang brutal depan belakang. Betul-betul korang nanti orang panggil susah lah. Betul-betul susah. Jadi kita kena double layer kita punya ni. Apa nama dia? Kita punya ni tempat ni kapal kita kena double sebab kalau nipis dia pun tembak sekali boom. Dah tak cakap banyak. Memang korang mati lah cerita dia. Itu jugalah pengalaman Jeng guys. Okay, ni dapat window kita boleh ke buat double layer guys. Boleh. Tak kisah barang apa. Janji korang double tank korang punya kapal ni. Okay, sabar je guys.
Dia ngelek ni guys. Nanti. Okey. Sekarang ni kita kena tunggu air naik. Air naik baru kita panjang mu. Baru je cakap kena tunggu air naik. Kali mana naik. Apa lagi guys, bila naik ni kita kena gerak mu. Kena set sail guys. Woo. Mak. Apa nak naik ni? Bila susah nak naik ni. Okay dah. Ada musuh. Okay, dekat sini ada musuh guys. Kita kena stop sailing kat sini. Musuh dekat belakang ni guys. Dia pun memang cak gaduh guys. Aduh ni saya tak suka guys. Tak boleh naik. Belum ada musuh depan tu guys. Menara tu kalau korang boleh lawan, korang kena lawan. Tapi kalau tengah situasi macam Jeng dengan adik Jeng ni, memang tak boleh lawan lah guys. Sebab tengah tercurut orang kata. Sebab kalau kita orang paksa juga lawan time ni, habis lah. Tengoklah dengan kapal macam ni. Korang ingat senang lawan. Ambil adik. Air pun makin jauh ni. Okay, Jeng pergi kat sini balik sebab adik Jeng kata ada wooden pad. Jadi Jeng pergi balik kat sini. Mana wooden pad ni? Jatuh. Nak dapat lantern. Okay, kat sini Jeng dapat lantern duplicate. Jadi Jeng kena bagi kat adik Jeng. Matilah Jeng guys. Sikit lagi Jeng nak mati lah tadi. Nasib Jeng tak mati. Wow, melambung guys. Cari gaduh ni kapal ni. Dia pun tak tahu Jeng punya kapal ni padu. Memang tak gaduh dia pun ni. Tak apa. Seperti yang Jeng cakap, dia pun minta kita bagi. Kita takut ke guys? Kita tak takut lah. Ya Allah, sabarlah ni depan belakang ada musuh ni. Ni apa night vision ni? NVG? Uish. Oh lah. Nampak ni? Sabar ya. Gerak lah. Sekejap. Ni senyum. Ni. Okey, kat sini Jeng dapat mata ni. Jeng boleh macam-macam boleh kesan lah. Nak ambil bandage ni. Okay. Kalau Jeng tak akan ambil sebab Jeng akan ambil benda yang perlu je. Benda yang tak perlu Jeng akan tinggal. Dah jom gerak.
Ada. Ni lah, boleh tengok waktu malam. Okay guys, kat sini jangan dapat spek mata NVG. Mungkin ni fungsi dia kita boleh tengok waktu malam. Jadi lagi jelas lah. Ni depan ada. Tak nampak apa dik. Pakai waktu pagi ni. Okey dah surut. Ini waktunya kita kena lawan guys. Weh, tersekat aku ni. Mak, kita sekat kat sini guys. Sekejap lah. Sabar. Okay kat sini Jeng dengan adik Jeng dapat bazooka. Bazooka ni juga benda yang paling sakit dalam game ni guys. Bazooka. Lagi-lagi bazooka ni guys. Kabum ni. Oh. Lagi on top lah Jeng kata. Jeng boleh cakap ni bazooka kuat lah. Bukan kuat lah. Memang kuat. Jeng tak cakap banyak. Bazooka ni memang kuat gila guys. Tapi Jeng kena double layer kat sini. Mak. Okay, kita kena double layer kat sini guys. Nampak jelas waktu malam. Nampak gila jelas guys waktu malam. Sebab kita ada spek mata NVG ni. Okay. Waktu ni kalau korang nak tu pun boleh. Tapi Jeng hari tu waktu main Jeng rasa je ada jumpa sesuatu. Sebab waktu malam tiba-tiba ada robot macam zombie. Dia kejar kita orang betul-betul laju gila. Bila dia serang, oh sakit guys. Melambung kita orang bila dia serang. Betul-betul Jeng kata sakit dah dia serang. Apa dapat Maxim SMG. Gila padu guys. Kita dapat pistol kuat. SMG ni juga pistol kuat dalam game ni. Kalau korang nak tahu. Dengan Rafael. Rafael pun kuat juga. Kalau Rafael dia lagi laju dia tembak. Tapi SMG ni pun dah okey dah. Okay. Okay dah hujan kali ni guys. Korang jangan risau. Jack akan bagi video yang terbaik untuk korang. Korang jangan risau. Bandage sana ambil. Okay. Menara belakang. Menara belakang tu memang susah nak serang. Sebab dia kita ni tengah jalan tak kita nak belok sana guys. Pakai bazooka tu. Okay, depan tu kita nampak macam ada tempat tu. Jadi kita nak pergi kat tempat tu guys. Okay. Nampaknya ada dua menara. Menara depan ni kita kena lawan guys. Sebab betul-betul berguna lah looting dia. Banyak looting dia guys. Okay, adik Jin jatuh tadi guys. Sorry. Oh guys, kita dah lepas lah. Okay, depan ni ada menara guys. Menara belakang kita tak dapat. Depan kita kena confirm dapat.
Adik siap berhentikan kapal. Wow, tak relax. Yang depan ni memang ajak gaduh guys. Wish. Sabar depan-depan lagi. Dah berhenti. Ni depan sikit gini. Jom kita lawan guys. Yang ni memang dia pun dah ajak gaduh sangat. Yang kat atas ni mesti nak kena ni. Aduh. Oh, dia tak boleh naik pakai senjata lah guys. Wih. Bang, relax bang. Tak relax dia pun ni guys. Itulah yang terjadi bila korang nafsu. Bila korang terlalu kejar sangat korang benda yang korang nak. Itulah yang akan terjadi. Ish, pasal ni dah halang je nak jalan. Aduh, dah mati dah pun. Okay, kat sini tempat ni semua adik geng dah looting. Okay, jomlah kita keluar guys. Okay, ingatkan boleh meletup guys. Apa ni tak boleh. Okay, jom kita jalan guys. Tak ada. Apa? Sini apa? Ngelag guys. Oh ni. Kau dah ada? Jom kita jalan. Apa ada 3? Nanti lah. Jangan rasa lepas ni mesti air surut. Jangan rasa lah tapi tak confirm lagi guys. Berhenti kapal. Depan sebelah tu ada looting. Tak apa lah, jauh lah. Okay, ni kita dah 2000 meter guys. Sikit lagi kita nak ke 7000. Korang jangan risau. Dia akan bagi video yang terbaik guys. Okay, sekarang tak ada musuh lagi. Air surut. Jeng dah agak macam yang Jeng cakap tadi. Ni mesti air surut. Oi, tembak tu. Air surut bagilah relax. Mana yang tembak tu? Kena kapal. Hah? Dekat engkau tu. Nasib lah Jeng ada Sebentar NVG ni. Senang lah Jeng nak nampak malam-malam. Okay. Alamak terbuang. Adik orang dapat school helmet. Tapi tak boleh pakai. Sebab tengah pakai NVG ni. Nak ambil lah NVG. Tinggi. Ni. Okay, Jeng tak pakai NVG guys. Sebab dia nak pakai school helmet ni biar tahanan Jeng lagi kuat.
Jeng ada dengar lagu. Mesti ada musuh depan ni. Mestilah Jeng bantai. Tapi sekarang aku bukanlah monyet. Mana? Tiba-tiba je tembak. Aduh, tak kena guys. Ni dah pagi mesti air naik punya guys. Dia tak keng lah. Ni lama. Apa nama dia? Lama air surut. Dia mesti sekejap je guys. Okay, kita tunggu tu guys. Alamak. Dia pun main tembak kapal guys. Jeng kuat keng suara Jeng ni sebab dekat Jeng bunyi ni tak dengar sangat. Ui, naik ui, dah hujan. Okay. Oh, depan tu lah guys. Jeng nampak dah mereka. Kalau korang nak road ni, dia punya tu makin tinggi. Jadi, korang dari awal ni pun dah kena pusingkan layar. Tapi kalau korang makin lama main game ni, layar ni makin panjang. Jadi korang kena panjangkan tempat korang. Adik siap-siap nak berhentikan kapal. Aduh guys. Susah nak belok ni guys. Tak apa, jangan akan usahakan. Jangan risau. Jauh jangan. Jauh lagi. Nah, langgar batu ni. Dah stop adik. Sikit lagi guys. Sekejap guys. Tembak ni guys. Aduh guys, saya tak dapat looting. Jalan adik kapal. Dah berpusing dah ni. Sorry guys, tak dapat lawan lah guys. Tak dapat nak tunjukkan video yang hebat kat korang. Nak tunjuk lawan-lawan. Jalan lah. Sebab mak depan tu ada kapal lagi. Dia pun jauh sangat menara tu. Lambat belok. Susah lah kayu ni. Mampus. Kat sebelah tak ada looting je. Ingat ada looting sebelah tu. Mana boleh nak looting gila. Ni depan yang ada looting ni. Sabar ya. Okay, depan ni kita ada looting guys. Jadi jangan akan berhenti kat depan ni. Okay. Mana looting guys, kena prank. Rupanya cuma batu biasa. Aduh. Belakang ada kapal guys. Tapi depan pun ada kapal. Tak apa, depan jauh lagi. Kita lawan yang belakang ni dulu. Dia pun nak main kasar Dah mati rupanya Jeng tembak guys. Nuk lah.
Bandage. Okay. Dah tak ada apa, jom kita pergi. Sebab depan pun ada musuh guys. Nail. PH lagi kuat. Sorry guys kalau video ni agak panjang sebab saya tengok orang main pun memang panjang jugalah video. Memang panjang jugalah video depa main. Shovel. Okay, depan ni ada looting guys. Adik Cacat nak berhenti dengan kapal. Okay. Jadi depan ni saya dengan adik saya akan looting depan ni. Sabar. Jauh lagi. Kalau korang nak arahkan yang ni, korang kena tekan rotate. Alamak, sebelah ada ni. Jalan. Okay, air nak surut je guys. Kenapa ni? Okay, mencacak. Depan ni stop dik. Stop. Patutlah. Kapal dah. Dekat sini robot ni betul-betul sakit guys. Oh, mati. Tengok guys. Robot tu sakit jadi kita kena bunuh dia. Wooden pants. Baik kau isi campur dik. Dah nak hujan guys. Sebab dah dengar bunyi hujan tu. Jangan akan pergi ke sini. Sebab sini ada looting. Nanti tunggu abang tau. Kat sini Jen tak nampak sangat looting sebab semuanya macam tak banyak looting guys. Bukan tak banyak, memang sikit lah looting dia ni, senang cakap. Okay, ni kat sini mesti dah nak pagi jadi dia kena cepat lah. Okay, nampaknya banyak benda yang tak berguna kat sini. Jadi Jen cuma ambil pintu kalau boleh. Rupanya ni memang tak boleh juga. Dah lah. Memang sampah berhenti kat sini. Okay, Jeng sampai tepat masa. Waktu hujan Jeng dah sampai. Memang tepat betul Jeng sampai. Okay, kita set sail supaya lagi cepat perjalanan. Ush, depan tu ada markas tu guys. Markas ni betul-betul brutal lah Jeng kata. Susah gila nak lawan dia. Adik, siap-siap berhenti dengan apa? Depan ada markas yang hari tu kita mati. Okay, depan ni Jeng dengan adik Jeng dah pernah lawan. Susah. Jeng memang mati lah cerita dia. Okay, sabar. Nak sampai dah.
Prepare dulu dek barang. Ni dah boleh berhenti dah ni. Okay, jadi Jen dengan adik Jen nak pergi naik ke kapal depa. Sebab kapal ni banyak looting lah Jen kita. Looting dia memang banyak yang berguna guys. Ni kat sini lah. Ni guys. Boleh mati Jen dalam ni. Sekejap Jen nak naik ikut mana sekarang ni. Jen tengah fikir. Abang dah masuk dik. Mati? Mati dik hidup kan? Alah. Maaf guys. Jeng mati guys. Tak boleh lawan guys. Aduh Jeng tak sempat pegang medkit sebab orang tu pegang pistol guys. Sorry guys. Jeng gagal untuk buat video yang terbaik untuk korang. Jeng sangat-sangat minta maaf guys. Betul-betul minta maaf. Jeng banyak video gagal guys. Sorry lah guys. Betul-betul lah aku. Jeng banyak buang masa korang. Aduh, sorry guys. Sorry. Jeng betul-betul minta maaf kat korang. Okay, terima kasih dah tengok video Jeng bersama adik Jeng. Apa-apa pun, kalau nak request game ataupun ush guys, tu ni ada benda pelik guys asal di Israel. Tak apa lantakkan dia. Kalau korang nak Jeng request game ataupun nak main bersama Jeng, korang boleh komen kat bawah ataupun pergi ke TikTok Jeng. Terima kasih dah tengok dan sudi untuk luangkan masa tengok video Jeng. Apa-apa pun, Assalamualaikum. Bye korang.